Hey guys, so ni kita orang dah buat dah cheesecake. Hi guys, I'm here. Kita di cawan in the house. Tak lampu sikit. Bum 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 bum. So ni cheesecake kita orang hari ni. Berapa bulan ni? 21 21 bulan 6 kita nak pergi jumpa Yani pula. Ni kita orang punya cheesecake. Kita akan susun. Aina lah akan susun. Kita bagi semangat kan Aina. Aina, bantai Aina. We go with the flow. Guys, sorry. Wow, this is croquant cake. Tengok sedap tu. Wow. Nampak yang bentuk bunga dia. Ada kan bentuk rose tu. Mesti ada punya. Perfect. Masak. Buat nanti kita simpan untuk makan. Sedapnya. Letak di depan ni je lah. Okay. Nak tengok tak guys kejadian je. Tara. Ada jadi guys. Cantik gila guys. Okay. Dah boleh tengok muka guys. Saya lah yang tadi asyik-asyikkan mangga tu guys. Dah boleh tunjuk muka. Dia lah yang susu mangga tu guys. Alah nak pusing. Orang tu dia lah yang kacau-kacau bancuhan tu guys. Dengan cawan juga. So ini kemenjadian dia. Oh dia dah fokus. Okay. Wow. Sedap tu. Ni adalah kelopak bunga. Okay. Yes. Nanti kan hari ni kita ada road trip. Kita dengan mana Joan? Kita akan pergi ke laut. Laut. Laut bukan Pahang. Kau tak yang tu? Tak. Ada yang sensor. Kau kan dah kebik? Boleh letak dalam tu terus. Yang tu dia kena flat tau. Nanti yang kena bawa. Oh flat tau. Macam tu. Macam tu kita bawa. So masukkan dalam. Okay, ni budak-budak yang dah ready. Kita semua dah ready nak pergi rumah Yani hari ni. Yang ni. Kita boleh ke buat macam ni je? Cuba tengok mak tak? I expect aku dah masuk ni. Kalau mak buat macam ni lah, boleh je. Boleh je. Paling lah kita menyenyek semalam hari tu. Tu boleh. Ya. Yeay. Ni, okay. Kita semua. Let's go. Okay, jom pergi rocks. Let's go. Tu. Good morning guys. So kita orang dah dalam kereta. Cawan. Hi babe. Good morning. Okay, so kita kena inform our Yan. Apalah, siapa parking kereta belakang tu? RM1 lah. Siapa nak parking ni? Ada budak kereta dekat belakang guys. Kereta tu RM1 lah. Siapa lah yang parking? Anjir, vloggers tu. Hi guys. Hi guys, so hari ni kita nak pergi ke Rauk. Sebab Yani cuti minggu ni. Minggu lepas kan kita pergi Seremban. Yes. Dah tengok belum video tu? Kalau tengok ada link. Yes. Sini. Mana tak? Ada screen mana ke tak tahu dah. Okay, so kita nak pergi rumah Yani. This week Yani cuti. Last week sudah habis cuti. Lepas tu Yani kan jauh, Rauk. So kita macam, best gak kalau mandi sungai kan. Otak diorang berdua guys. Diorang kat grup kan. Oh Yani, kau ada ke weekend ni? Kita orang macam nak mandi sungai. Masa saya pun Saya FOMO lah guys. I drive to English. Kampung Ulu Sungai. Jauh berapa km tu? Nampak tak? Berapa ratus tak? 109 km. Apa? Itu adalah kita punya Jihad. Ya. 2 jam 20 minit. So sekarang pukul 11.43. Mungkin dalam pukul sampai dalam 2 lah. InsyaAllah. Okay, ada apa-apa lagi yang nak cakap dalam kamera? Jumpa kami di Rauk. Tengoklah perjalanan kita macam mana. InsyaAllah semoga dipermudahkan sampai ke selamat di destinasi. Amin. Okay, saya dah baca doa kenderaan. Macam mana? Amin. Okay guys, bye. Bye guys. Okay guys. Sambung guys. Lama gila kita orang sebenarnya tengah. Kita orang dari tadi pun 9.50 kat sini. Ucap lama gila. Pasal kita orang tunggu kereta Mas pula dah. Nampak kereta Mas ni pun dah fed up dah. Ya doh. Nak keluar.
Kau lama doh, apa yang dia buat? Kita nak confront lah cik tu. Cik, Ada satu je ke memang? satu. Aku nak confront ada. Kita orang nak isi angin. Oh, ada 2 lah. Gaduh dah. Bodoh. Bukan isi angin. Lepas tu kereta Mazda ni bapak lambat weh. Apa dia buat? Dia beli barang lah. Dia beli barang. Hi guys. Kita orang baru discover. Update saya baru tahu itinerary hari ni. Si cawan ni dia ingat kita akan tidur dekat Raub guys satu malam. Kita tidur lah. Patutlah Aina bawa tote bag kecil tu je. Sebab tu saya tanya, Aina ni baju kau ke? Macam ni lah baju aku. Macam yelah Aina kecil je baju dia. Baju dia macam gulung-gulung. Ayo Disan. Weh guys, dia tidur. Patutlah barang dia banyak gila aku tahu. Banyak weh. Besar weh bag UKM tu penuh. Sumpah bag saya. Aduh, lori ni orang tengah tu. Isi minyak. Ni isi minyak nak isi angin. Orang bukan parking bang nak isi angin. Bang lah. Abang ni. Guys, saya kalau korang tengok bag saya berat sebab tu lah. Saya macam fikir baju lepas baju mandi, baju malam, baju besok. Ada 3 lah baju dia bawa. Tombok 1 je baju baju tukang untuk renang sekarang. Masih korang pakai baju ni balik lah kan? Balik patut lah. Ya, tak beli asal baju kau banyak sangat. Padahal nanti kan nak tukar baju ni juga. Macam baju sama. Kalau kau lain lah kalau kau nak bawa baju lain dan tukar. Mana saya tahu. Ayo budak ni. Weh, berat gila doh beg saya. I'm just a girl. Lepas tu ya doh, saya tak cerita. Sebenarnya kan saya macam kan cerita yang ni nanti. Yelah saya guys. tapi benda tu kena off camera lah. Off camera. Okay. Saya boleh tekan ni lah stop. So kita akan pecah. Dia orang akan tengok angin. Saya akan bersusun dengan air. Okay. Bye guys. Nak tutup Tekan dia. Hai, kita dah sampai. Selamat datang ke Pahang. Negeri Pahang Darul Makmur. Sepadan. Wih, masuk Sarawak. Genting Sepah. Semua okey? Okay. Aina okey? Okey. Saya pun okey. Cameraman. Taing. Kita nak sampai dah dekat simpang Hulu Sungai. Lagi 500 meter guys. Nak sampai. Lagi 4 minit je guys. Kita tengok. Budak ni menyanyi je. Kalau simpang dia tulis Hulu Sungai. Nampak tak guys? Yang ada macam Yes record. kita dah sampai guys. Terus menyanyi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sereni Latif. Ni dah ada ke? Ada foto? Oh, kau yang kau. Oh, cuti lah. Kan cuti matrik sekarang. Oh, ya. Yeah. Kan? Ke? Tak tahu, aku tak tahu. Adik aku cuti kot. OMG. Jujur kita keluar. Weh, tak fokus lah siap. Assalamualaikum. Raya. Weh, sama. Seatbelt aku tak buka. OMG. Nak babe. Kita dah sampai lah. Hello. Bawa macam rumah sendiri. Kita dah sampai kat Mayani. Ada peniti extra. Peniti, siapa ada peniti guys? Suryani. Oh, island girl. How are you, babe? Lama ni tak jumpa. Aku tak pakai tudung ke? Budak island guys. Budak pulau. Jumpa dia pula. Itu jumpa dah better tu. Ya dah. Lama dah tak jumpa Suryani. Ya ni. Kejap. Ada adik kau ke? Ada. Oh. Oh ya? Ya. Oh, pada tangan. Ada tak rekod? Gelapnya aku. Yani. Orang. Ni kat pulau. Okay, kita dah ada budak pulau. Ya.
I need the house ya. Weh, macam mana tak jumpa? Aku sangat unexpected korang datang. Ya tu. Bila lagi nak jumpa. Ya tu. Time apa? Ya tu. Lepas tu 5 jam sebelum dia naik flight kita jumpa. Sikit lagi dia naik flight dah. Lepas tu sama-sama pula. Yang ni aku tak nak. Kenapa aku kat sini? Oh, kau tembung lah dia? Bertembung lah. Dia naik boat kau lah tu. Dia naik, lepas tu aku keluar. Naik boat yang sama. Maksudnya kau memang terus balik lah. Ya. Ni aku pada. Oi, terang gila weh. Okay guys, kita sekarang ni kat Pekan Raub. Kau tak hidup apa tak kenal eh? Biar dia lagu cakap. Oh, kita orang kat Raub guys. Sekarang kita nak pergi makan. Dia apa tu besar gila. Kita nak pergi makan gepuk. Kita dapat satu parking je. Walaupun jauh tapi alhamdulillah lah. Tak lah, jauh sangat. Okay lah. So, weh, panas weh. Ni memang panas lit-lit ni. Cik, panas sangat. Tak boleh panas sikit. Ni lighting cantik eh. So, kita nak makan gepuk. Pak Gembus. And kita orang memang lapar gila. Sebab sekarang dah pukul apa? Pukul 2 lebih lah. Dan pukul 3 lah. Pukul 3. So nak makan gepuk and then kita akan makan cendol. Nasib baik tadi saya sempat beli pau coklat kat Petronas. Dia orang breakfast pau coklat tadi. Tak apa weh, kau tak aku gigit kursi Dina tu. Tak apa sangat. Okay guys, kita akan jumpa kat dalam sana. Bye. Sekarang ni ada penyelia asrama yang ni kat sini. Dia tengah menghirup daripada ni. Laki ke perempuan? Baru. Balik KL lah malam ni. Bismillah. Baby. 1, 2. Wow. Tengok sini guys. 1, 2. Jom. Yeah. Kita tengah nak order untuk pick up pizza. Sebab sekarang tangan tu tak basah lagi babe. Sekarang dah pukul 4.29. Dah ni tak boleh makan lagi. Saya dah habiskan ayam aina. Wow, sedap ke? Tapi tangan tak basuh tapi dah order makanan baru. Jimat masa kita order pick up je terus. Kita ambil yang extra large pizza ni, yang cheeseburger dan pepperoni. Yang ni aku bagi adik aku boleh? Boleh. Alright. Finish order. Yes. Hi guys, kita orang tengah nak ambil gambar. Hi guys, kita orang baru Raub guys. What's up ni orang Raub. Ni boleh buat ni tu, apa tu? Yang gambar timeline ah. Thumbnail lah. Siapa yang tutup Raub tu? Kau pergi sana lepis tu. Tak ada lepis tu. Okay. Comel lah. Boleh screenshot Boleh. Kita orang dekat Pekan Raub guys. What's up? Welcome. Saya tengah tidur tadi guys. Lepas tu saya tengah pakai tudung. Diorang sampai dah. Atau koma. Jap, ambil kau kasi comel lah. Ya, ambil. Okay. So kita orang dah dekat depan Domino's nak ambil makanan. Sana. Sila. Ni. Tak boleh nak bagi dah tu. Your order will be ready soon. Yeah. Hi guys, kita orang dah bertukar. Look. Kita dah bertukar pakai swimming suit. So this is our Outfit of the day. Okay. Sekarang ni kita orang tengah tunggu si Aina and Yani. Tak ada macam tu. Betul balik. Okay, tutup. Nampak tak? Dia punya hello. Okay, biar aku tukar. Tengok betik dia jangan rekod. Kau macam boleh. Weh, ada footage aku. Jangan lupa temikan. So guys, orang dah
Kita orang dah siap-siap. Sementara nak tunggu. Tengok sini lah. Saya selalu tengok tepi. So sementara nak tunggu yang ni Aina dengan Dina siap. Sekarang tak tahu lah pukul berapa. Pukul berapa sekarang? Nampak tak tu? Ada temikai. Saya potong dengan yang ni. Ya. Uish, make up lagi guys. Make up tak hilang guys. Ada eyeshadow guys. Dah sampai nak mandi. Hi babes. Plastik yang apa? Yang ni nak plastik. Macam dah biasa dia datang rumah aku ni. Macam tak kekok je, terkekok je. Dulu macam excited nak mampus. Ini rumah yang ketiga kita. Rumah ketiga. Okay babes. Selain daripada rumah Rebetul yang kita boleh datang tanpa Rebetul, rumah Yani pun no hal lah. Let's go. Kalau kau nak healing datang di sini, kita boleh mandi sungai. Ya weh. Kita orang. kita orang ke kita? Kau orang tanpa aku. Kita orang tanpa kau, you know. Hi guys, so kita orang dah sampai. Nak cari pot. Sungai Siu. Cari pot untuk mandi. Yes. Berkelah. Bersama Sinopal. Jadi kita bersama orang lokal. Ya, saya sebagai orang sungai. Bawa semua bosah-bosah daripada bandar ni. Oh, budak-budak bandar datang sungai. Budak bandar di press. Ya, budak-budak bandar di press. Sekarang budak ulu sungai dia dapat cuti seminggu. Ya, sebaiklah ada budak-budak sungai. Banyak makin dah. Okay. Hai. Kita orang dah sampai our new port Sungai Sia, Kampung Hulu Sungai. Masuk ni baru. Dekat depan kita orang ni ada makanan. Kita ada samosa daripada breakfast tadi. Kita ada Domino daripada Domino. Kita ada ice chocolate from Aeon Taman Equin. Kita ada temikai dari Buden ada kat sini lagi. Anak tu Buden gambar dia lagi. Boleh hantar ke mana? Kau tahu ada biskut-biskut. Sekarang kita makan. Kita makan lagi. Ini adalah pizza volcano nama dia. Kita orang beli guys. Kita orang semua first time makan pizza volcano ni. Memang. Ya, saya dapat dah. Lepas makan. Tengah tu cheese ke telur? Cheese. Kenapa kita jangan telur? Ni kita ada tostem. Kita orang tunjuklah makan apa yang kita buat sini. Tostem. Aina bawa kontos pink. Orang tu yang makan yang saya makan. RTC Bounty punya cookies. Ikut. Mahal tapi dia lagi. Guys, kita orang and the river. Hai. Tunjuk guys. Aina tadi dia makan biskut cekap-cekap. Lepas tu kita orang asyik kalau letak jagung kat depan mulut dia habis lah. Dia dah Aina dah terlampau terkata-kata guys. Dia shivering. dia gelak pun tak ada apa dah. Sudah gila. Gila dia. Kau main gila ni. Jolan punya ketak-ketak. Tu apa ni? Beli
mana yang sedap kat mata kau bilang. Aku mata aku susu coklat dengan butterscotch. Dia rupanya dia nak buat matcha latte dengan sandwich. Ini kan susu lori dengan roti kosong. Aku nak butterscotch. Itu salah. Ya, butterscotch ni. Apa makan je lu? Alhamdulillah dapat kita menang. Alhamdulillah. Okay, so kita orang dah habis mandi sungai. Be possible. Yes. So, mana budak tu? Dia struggle nak naik guys. Hi guys. So kita orang dah settle. Oh, dah habis kita mandi sungai. Dah best gila tu. Dah mandi guys. Lain tak kita. Dah siap bermandi manda. Yes. So kita nak balik. So sad. Bye sungai. Bye ni. Bila dah jumpa sungai ni lagi korang? Time tu dah betul dah kahwin tu. Dah dan. Dua. Ni best tu main sungai guys. Korang kena datang tu. Healing nature. Kerja ni stress tu. Memang kena pergi nature healing. Memang kena pergi healing tu. Sebab kita orang sekarang ni kita orang dah tengah-tengah. So tengah-tengah ni memang stress sikit. Tak tahu jalan. Rakam kena tadi. Dah lah baru rakam. Sebenarnya ada satu lagi hadiah untuk Yani. Cuba tengok dalam tu. Aku nampak. Aku nampak kira mana ya? Tengok lah. Boleh buka sekarang ke? Boleh. Wow. Yes, miss. Wow. Yani dapat buku. Dia boleh baca kat pulau dalam hammock. Soalan nanti aku bawa. Aku nak bawa pun satu sebenarnya. Weh, budak yang tak ada buku. Nak baca buku baru. Kalau tak aku baca buku apa kat pulau? The Da Vinci Code. Oh, yo. Wow. Memang hidden gem sangat aku jumpa buku tu. Budin tu paling suka aku baca sebab dia dah baca. Thank you dah. Oh, dia suka baca buku. Thank you dah semua orang. Dina hadiahkan kau. Alhamdulillah. Kita orang beli hari tu sama-sama. Tu I love Suresia tu kan. Kita baru habis mandi. Memang happy. Naik lah. Ni ada baki tembikai sikit lagi. Dengan pizza. Pizza. Yang volcano tu nampak tak? Dia orang cicah cheese. Lepas tu dah tak nak makan dah. Sebab banyak sangat dah kita makan. Lepas ni nak makan cheesecake lagi. Oh my god. Makan seorang 2 keping pizza extra large. Banyak weh. Lepas tu makan tembikai, biskut coklat. Semua dah makan ni. Banyak makan. So sekarang misi nak ambil gambar kat depan tu. Yes, dekat Sungai Sia. I love Sungai Sia. Sesi meletakkan plastik guys. Ini ritual kita guys. Ritual. Ciao. Harus nak bagi kita basah. Ya. So depannya pun letak plastik. Bawa sikit dapat Aina ni. Sebab aku basah ni. Dia tutup. Okey. Yay. So guys. Aku suka lah. Ada burung pun dekat sarang. Ni berapa kali dah ibu aku buang-buang sarang. Lepas tu dia tetap buat juga dah. Ibu aku biar je. Guys, so sekarang ni kita nak potong cake. Itu baru. Oh tak dapat kamera lah sebenarnya. Kenapa tu? So kita nak potong cake, cheesecake yang kita ada buat semalam. And pagi tadi kita buat topping ni kan. Nak makan. Tadi dah makan ayam gepuk, pizza, biskut, whatever lah, macam-macam kan. So sekarang nak makan cheesecake pula. Last week kita buat blueberry plus strawberry cheesecake. This week kita buat mango cheesecake. So every time nak pergi rumah sesiapa kita akan buat makanan. Ramai dah. Tak apalah, asalkan ada bentuk. Ni kita makan. Sedapnya. So this is the mango cheesecake guys. Ni berapa je kat luar ni? Mangga penuh je kat atas. Oh, mahal Ini kita buat Tapi beli. dia itu pun 89 tau. Whole cake tu. Besar ni kau lebih kurang aku rasa. Betul. 89. Aku tak potong takut tak sama. Sikit lagi boleh gaduh itu. Ya. Aku punya sikit waktu besar. Apa ni kecil besar ni? Okay.
Lepas tu dah ada tak burung. Cantik pula tai burung tu colour dia. Sama macam bawah habis dia. Ya, keras dia. Makan. Tak gambar. Sekejap. Macam mana dia punya keras tu memang dah macam nak terasing dah daripada. Ya, dia kena guna garpu pisau. Guna garpu kot dia sini. Ambil je. Weh, nanti dah post story ke pasal kek ni? Aku nak mention. Belum. Okay, kita nak mulik dulu. Bye guys. Sedihnya korang baru datang pukul 2 tadi. Ya dah, sekarang dah pukul 9 lebih. Sekarang dah Kau berapa? Dah pukul 9:30. 9.30. Oh, 9.30 dah. 9.34. Ni balik ni. Cicak, bye cicak. Wah, dia sini balik rumah. Sekarang study week Barang-barang. Diorang 13 week je ni. Kita orang dah nak balik. Balik dulu, sekejapnya. Sekejap je. Sekejap je dah jumpa yang ni. Jangan. Nanti tercry tu. Sekejap je kita. Jangan kerai dia, awas terung. Tu, bag-bag kita orang ni. Berat baju basah. Kita jemur je dulu sekejap tadi. Oh, Wow, tampak. Hari tu kita jemur kan sekejap. Hari tu pun pecah juga. Sebab itu kita siang. Dah malam yang jemur pun macam lembab ni. lembab juga. Pergi confirm masa tu. Taklah. Oh, tak dapat kapok. Dah cantik sangat air dia. Korang kena jalan dekat teluk dalam tu. Kena mandi dengan turtle. Depan. Hi guys. Sekejap asal besar macam muka aku. Kita dah nak balik dah. Nampak sangat ni. Nanti jumpa yang ni time cool je. Kalau ada orang datang redang, InsyaAllah. jumpa lagi. Tapi kalau tak datang, tak apalah. Macam mana. Kita orang adalah perancangan nak pergi jumpa yang ni. Tapi lambat lagi lah. Sebab tu habis intern. Mula aku ingat korang nak datang volunteer. Aku macam kaya sial dah dekat 100 kan. Sebab mahal tu. Satu hari pun 180. Macam lah. Macam bapak kaya. Rupanya datang nanti. Next time. Tak boleh je. Balik. Nak balik dah. Satu lagi dia boleh jual tu. Masa grad lah. Paling-paling pun grad lah. Masa redang tu boleh lah. Tapi Azwar tak ada. Ya tu. Pasal susah lah nak ada sebab STM dia berapa? 10. Gila. Lagu itu orang. Tidak apa-apa dah. Tak ada lah, tengok orang nangis. Allah. Nak bahagia nanti. Set lah. Dah carry ni. Baiklah, jaga diri kat sana, jaga orang-orang tu. Korang makan semua sedap kan kat sana? Ya, tak sedap ni. Tak makan Maggi. Janganlah. Hantar kata tu makan Maggi. Ya. Ada tu kan. Dah lah, ada macam itu. Dia makin. Ya, semua banyak untuk kerja keras. Yelah weh. You and thank you dah datang. Dapat juga sebentar. Ya, betul. Duduk pulau dah bulan tak ada kawan. Ya, betul. Azwar tu pun nasib baik sih. Ada Aibat. Kalau tak tu. Betul. Dia punya environment pun best semua nampak. Ya Allah. Lalak dia tu. Dia extend sampai 2 bulan lah kan. Bye guys. Happy lah dia lagi 1-2 bulan. Bye. Pasal lagi ke tempat kita mencapak kaki tu? Pasal lagi 2 tempat aku. Sorry 2 lagi. Apa tu? Boleh ketik ni. Jadi dia waterproof tak? Ada tu. Bye bye. Bye-bye Yani. Thank you Dayani. Sudi terima Tempat kami. lighting sikit. Selalu ni kalau kita Pelekat tu dekat situ. Dekat buayan tu. Dekat buayan babe. Nah. Thank you. Pelekat. Ayak. Bye Yani. Bye. Bye ni tak tahu lagi bila nak jumpa. Tak tahulah. Kalau korang datang redang, jumpa redang. Kalau tak, kita jumpa pre-convo je. Okey. Oh sedihnya. Sudahlah. Tu rakam budak pulau. Bye doh Yani. Thank you doh. Thank you Yani. Okay ni. Bye.
Bye-bye. Ada rezeki kita jumpa lagi. Jumpa lagi insyaAllah. Sombongnya budak ni. Kirim salam kat mak kau. Family kau. Bye-bye. I love you. I love you. I love you. I love you too. I love you all too. Bye-bye guys. Bye. Bye ini. Bye babe. Ini bye. Bye. Assalamualaikum. So sad dah. Bye. Ni bapak ini. Mana tu ni kau please. Dia ada lampu tapi macam kat rumah. Slow je babe. Sebab jalan tu takut seleko. Pukul 11.54 nampak. Oh ya. Jam kan? Guys, ETA kita orang sampai 11.54. 11.54. InsyaAllah tak jam. Sekarang kau apa dah? 9.48. 9.48. 2 jam kan? 2 jam 4 minit. 150 kilometers. Tepat-tepat daripada ke ni. Okay guys. Tommy Queen tu. Ke our apartments. Wow. Bye guys. Bye. Adalah dah jumpa lagi. Kita slow semata-mata untuk rekod. Tadi tengah cari kamera balik. Bye Pahang. Masuk balik. Rasa kita masuk terowongan ni pukul berapa tadi lah? Berapa Petang lah. Waktu sekarang pukul kau time tu. Sekarang dah pukul 11.11. 11.11 kita masuk balik terowongan ni untuk ke Kuala Lumpur guys. Nampak lah udah ini gelap. Bye Pahang. Bye Pahang. Back to being city girls. Yeah. Guys, kita orang dah nampak kita dah nampak bandar dia. Dah mula dah. Dah mula konkret. Konkret jungle guys. Sindrom. Tadi jungle betul-betul. Konkret jungle. Tadi kita orang. Weh, dah nampak dah weh, dah tak ada dah. Gunung-gunung Hijau ganang. dah tak ada dah. Tak ada dah. Bye hijau. Nature. Welcome back to kesedihan, depression. Guys, kita dah sampai environment kita orang. Tadi kita escape sekejap. 5 jam, 6 jam, tak tahulah. Lama tak? Lama kak, Alhamdulillah. So, sekarang kita baru keluar Tol Gombak tadi. Lagi 30 minit. 30 minit lah. Pak Katrina daripada PD ke Seremban. Ya. Sekejap je lagi guys. Kita dah sampai KL East. Yang kiri ni KL East Mall. Belakang ni kita pernah hiking dengan Hello guys. Ni ha. dalam KL East Park. Diorang pernah hiking kat belakang tu ada KL East Park. Ada vlog guys. Kalau nak tengok Ada link ke? Kita pastilah kat atas ke kat bawah ke, tapi ada lah link tu. Kita akan pergi ke our markas. Yes. Bye guys. Bye guys. So pretty city skyline. Wow, cantiknya KL in the night. Enjoy. Kita tak kenal. Alhamdulillah, kita dah sampai guys. Welcome back to Bandar. Real life. Our real life. Yes. Wah, where is it? Jatuh ke? Jom kita gerak. Right now, sampai guys. kita akan balik lepak-lepak, rehat-rehat. OMG, siapa yang keluar awal tu? Oh my goodness. Ini nak awal gila weh. Flat off pukul 6.30. Dah 6.30. Faham? Where are you? Aku kena, sebab aku naik MRT maybe sampai Dia dekat mana nak? Putrajaya belah mana? Putrajaya dekat tu Istana Kehakiman. Faham. Yang depan apa tu Putrajaya punya. Tiba-tiba dari kat sini. Apa tu? Gate. Apa tu? Oh. Welcome back guys. Kita dah balik. Dah sampai
ke markas. Sampai ke kubu. Dah baru balik daripada Rauk, guys. Welcome back home. Welcome back. Saya punya bag dah kecil. Dah guna beberapa baju. Dia ni tadi nak tidur kat Rauk. Shut up. Communication is the key, guys. Boleh pula dah silap. Ya Allah. Hai. Thank you, Okay, guys. Dina. Drive kan. Aku drive. Dina drive. Dah sampai di rumah kesayangan. Katanya semua dah sampai. Kecuali yang ni dengan ni Yang ni dengan Azwa. Azwa je belum. Okay. Saya tunjuk, guys. Oh, so cute. Oh my god. Joel. Okay, bye guys. That's it for our trip. This time Road trip kita successful, guys. Ini baru betul dari hidup. Bye guys. road trip saya dah selesai, guys. Tapi saya nak balik besok. Tak nak balik malam ni. Besok petang aku baru saya balik ke sarang kacang saya. Okay, bye guys. Bye, guys. Jumpa tu.